masak apa tu? Serius, memang mudah, sedap dan tak perlu nak menumis lama pun. Hari ni jom kita masak ayam pecik Kelantan yang kuah dia berwarna putih. So, mula kita masukkan bawang putih, halia, garam kasar, kita tumbukkan sampai lumat. Lepas tu ambil serai, kita ketukkan serai sikit. Ambil bahan perapan ni, kita ratakan dekat ayam sampailah ia sekata. Gerakkan sekejap dalam 20 ke 30 minit. Sementara tu kita tumbukkan juga bawang merah sampai lumat. Lepas tu kita ketepikan. Ambil ayam dan serai tadi, kita kukuskan selama 15 ke 20 minit dan rebus pun boleh. Bila dah masak, kita boleh angkat dan kita sambung bakarkan dalam air fryer dengan sedikit minyak. Selama 10 minit 20 darjah Celsius. Sementara tu ambil serai tadi, kita masukkan dalam air kukusan, bawang kisar tadi, setengah kotak santan, air sikit dan kita perasakan dengan garam dan irisan kelek. Kalau air kukusan tu banyak, kita boleh buangkan sedikit, masukkan sekeping sebut ladi hitam dan kita sambung masak sampai kuah pecik tu pekat macam ni. Bila ayam dah bakar cantik, kita boleh gaulkan dengan sos pecik ni sampai dia sekata elok. Lepas tu kita boleh sambung bakar lagi selama 5 minit dengan suhu 200 darjah Celsius juga. Bila dah siap, kita boleh angkat dan hidangkan bersama kuah pecik kita buat tadi. Siaplah menu kita hari ni, ayam pecik version Kelantan. Rasa dia memang lain dari ayam pecik biasa yang kita makan. Rasa dia berlemak sangat. Ada rasa masin, manis, masam, semuanya balance. Cuma tak ada pedas je lah, tapi memang sedap. Bulan puasa pun dah tak lama, boleh save resepi ni. Untuk lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!